Hai, salam sejahtera, berjumpa lagi. Okey. Saya ada menerima pertanyaan daripada rakan-rakan yang berminat. Ini khas kepada yang nak nombor baru, nak bina rangkaian, of course apabila kita telah daftar, kita nak tahu keadaan coverage di tempat kita, data GIP dia macam mana, apps dia macam mana, penerangan dalam apps tersebut. So kita perlu top up. Apabila kita top up, kita dah tahu kelebihan SIM card Estel ini. Sebenarnya rakan-rakan, apabila perkara ini berlaku kepada anda, anda hanya perlu ambil gambar belakang SIM card ini sahaja, kemudian share melalui WhatsApp, gambar belakang SIM card, anda terangkan kat situ PUK di belah mana, SN di belah mana. So apabila anda telah WhatsApp kepada mereka, mereka boleh scan sahaja. Contohnya mereka ada 2 handphone, ataupun pinjam telefon kawan, scan barcode tersebut, dari telefon kawan contohnya, dan ikuti proses tutorial. Biasanya ada video tutorial, ikut saja tutorial tersebut, dan anda akan menerima nombor keahlian, sebab self registration anda yang buat, anda akan menerima successful registration tersebut. Apabila anda telah mempunyai nombor keahlian, anda boleh daftar web replika promosi, ataupun anda boleh sharing video ataupun testimoni website tersebut, testimoni anda sendiri, berapakah kelajuan speed test di tempat anda, supaya kita peka, kita faham, produk Estel ni memang coverage dia laju, boleh capai 1.8, 1.3 atau beratus-ratus lah, 500 Mbps ke atas, itu biasa. Namun ada setengah tempat ia hanya biasa-biasa saja, contohnya 100 lebih, itu biasa, itu normal, mana-mana telco pun memang macam tu. So prosesnya saya akan tunjukkan sekarang supaya anda faham, SIM card Estel ni rupanya boleh buat bisnes. Automasikan pendaftaran, bina rangkaian, dan pastikan kita top up supaya setiap ahli yang berminat kepada referral program ini, referral affiliate telco Estel ini, mendapat kelebihan, kebaikan dan sebagainya. So bagaimanakah caranya? Jom kita buat. Pertama sekali, anda boleh dapatkan gambar belakang SIM card ni daripada upline anda ataupun saya. Setelah anda membuat pembayaran, saya akan WhatsApp tutorial cara pendaftaran, cara top up berserta dengan nombor keahlian upline anda, ataupun upline anda boleh berikan maklumat tersebut kepada anda juga. So pertama sekali kita perlu ada SIM card. Jika upline tidak mempunyai stok SIM card, boleh hubungi saya akan berikan kepada anda selepas pembayaran selesai, dan kita ambil gambar. Pastikan SN dan nombor PUK tersebut jelas. Alright. Kemudian saya akan share gambar ini kepada prospek anda. Contoh dia. Alright. So prospek anda boleh ikuti tutorial video seterusnya, cara pendaftaran, cara top up, cara melanggan web replika, dan sebagainya. Alright. Selepas itu kita masuk ke dalam apps Estel kita. Ini adalah tugas anda, ya. Klik new registration, baca dan proceed. Kemudian kita klik gambar SIM card tersebut, dan kita scan. Setelah gambar itu kita forward ke handphone satu lagi, kita scan gambar belakang SIM card. Alright. So akan tertera nombor SN dan masukkan nombor PUK tersebut. Selepas itu, anda boleh teruskan pendaftaran, contohnya untuk kekekalan nombor lama ataupun nombor baru. Namun apa yang kita bincangkan di sini adalah kita nak ambil nombor baru, dapat nombor keahlian, kita top up, alright, melalui apps tersebut. Setelah kita selesai perkara-perkara tersebut, so kita boleh sharingkan tutorial pendaftaran kepada network kita ataupun rakan yang berminat untuk membuat bisnes dalam SIM card Estel ini. So tutorial dia, selepas anda scan barcode ini, masukkan nombor PUK dan lihat video yang tertera di ruang description cara pendaftaran nombor baru. Itu sahaja. Alright, good luck. Semoga dengan penerangan ini anda jelas, dan anda faham bagaimanakah untuk mengautomasikan pendaftaran Estel, bina rangkaian dan top up untuk setiap ahli menerima kelebihan apa yang ada pada SIM card
style ini. Okey, selesai. Jadinya anda boleh bayangkan tak, sekiranya kita buat perkara ini sehari pendaftaran 4, 5, 10 ke, maybe boleh berlaku, right? Apakah yang akan terjadi kepada akaun kita? Sedangkan duplikasi 20 saja, setiap orang buat perkara yang sama dengan top up RM50, komisen syarikat bayar sebanyak anggaran RM22,000 setiap bulan. Pada 18 hari bulan, komisen tersebut akan landing baik punya di dalam akaun bank masing-masing. Let's go! Peluang menyanam pendapatan dengan hanya RM10 sahaja.